Kalau hari ni, kerana kebenaran yang kita yakin kita bawa, tak ada orang mau sokong kita. Tak ramai orang yang sokong kita. No big deal. Allah Azza wa Jalla sentiasa melihat apa yang kita lakukan. Kalau hari ni manusia berpakat untuk menyebarkan berita yang tak betul tentang kita, kita tak boleh nak bela diri pun. Kerana kita tidaklah sekuat dia dari sudut menjaga media. Jangan risau. Pintu langit terbuka untuk menerima doa kita. Sebab tu para ulama' antaranya Imam Syafi'i menyebutkan tentang sihamul layali. Doa orang yang dizalimi. Imam Syafi'i menamakannya sebagai sihamul layali. Panahan yang datang pada waktu malam. Apa maksud panahan waktu malam? Kalau siang kita nampak anak panah datang, kita boleh elak. Tapi kalau malam, mana nak nampak? Dia boleh kena kat kita. Boleh kena kat kita. Jadi, hati-hati. Kita berdoa, wahai Tuhan, ambil tindakan. Wahai Tuhan, ambil tindakan pada orang ni. Dan sejarah membuktikan doa orang yang dizalimi ni, tuan-tuan, bahaya. Kan dulu saya pernah cerita kan? Bulan lepas saya cerita kan, bagaimana seorang sahabat yang difitnah oleh seorang lelaki ketika mana di zaman pemerintahan Umar. Dia fitnah seorang lelaki yang Nabi jamin syurga. Siapa dia? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad ni Nabi jamin syurga kat dia. Tiba-tiba zaman pemerintahan Umar hantar dia pergi ke Iraq. Orang Iraq, satu orang daripada kalangan orang Iraq boleh fitnah dia. Depan-depan pula tu. Dia kata apa? Kalau kamu tanya kami tentang Sa'ad, aku nak cakap. Sa'ad ni, la yakhruju bisariyah, wala ya'dilu fil qadiyah, wala yaqsimu bisawiyah. Tiga benda aku nak cakap tentang Sa'ad. Pertama, dia tak keluar berperang. Dia hantar orang je. Yang kedua, kalau dia ada kes mahkamah, dia tolong selesaikan, dia jadi hakim, dia punya hukuman tak adil. Yang ketiga, harta rampasan perang dia bahagi tak sama rata. Fitnah. Apa kata Sa'ad? Kata Sa'ad, wallahi la ad'uwan nabi salas. Demi Allah, aku nak doa dengan tiga benda. Allahumma in kana hadha la yaqumu illa riya'an fa'atil umrahu wa atil faqrahu wa'aridhu lil fitan. Wahai Tuhan, jika dia ini bangkit dalam keadaan riak, nak menunjuk-nunjuk pada orang, berlaku zalim pada aku, engkau panjangkan umurnya. Engkau panjangkan kemiskinannya. Engkau dedahkan dia pada bencana. Allah mustajabkan doa Sa'ad. Allah mustajabkan doa Sa'ad. Lelaki ni, tak silap nama dia Usamah bin Qatadah. Lelaki ni, lepas kena doa tu, umur dia panjang, tua, miskin yang teramat, duduk tepi jalan, kacau anak dara orang. Orang kata, benda kau ni orang tua, perangai tak elok ni. Dia kata apa? Asabatni da'watu Sa'ad. Aku terkena doa Sa'ad. Nak macam mana? Aku terkena doa Sa'ad. Sebab tu tuan-tuan, hati-hati doa-doa orang yang dizalimi ni.